Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Ilham sebagai Facilitator di Camp Berseri Solat yang diadakan di Masjid Ibn Abbas. Saya mewakili rektor tersebut memanggil beberapa peserta untuk bertemu rungga ataupun bertanya khabar lah tentang program yang berlangsung sepanjang 2 hari ini. Tanya nama apa? Ada Mukli bin Abdullah. Adam dengan Adam. Okey. Tanya umur lah. Umur berapa? 13. Umur 13. Bersama ni. Nak tanya soalan pertama. Soalan pertama nak tanya apa perasaan yang dapat sepanjang program 2 hari ini? Dapat boleh habis versi baik. Baik. Apa pun baik juga. Boleh pemaya ke? Semua baik. Semua baik. Berarti happy ya. Happy. Kita nak tanya soalan kedua. Soalan kedua, berapa dapat sepanjang Camp Berseri Solat yang berlangsung? Dapat Dapat belajar ambil mayat. Dapat solat. belajar solat. Rukun wudu, belajar ambil mayat. Banyak lagi tak? Soalan nak raka. 2 hari. Lepas tu nak tanya soalan terakhir. Berapa hak menarik sepanjang join Camp Berseri Solat ni bersama konsultan ni? Menarik. Ya, orang lain boleh belajar. Lepas tu dapat apa baik. Apa best ni? Habis baik. Aktiviti kau kan? Aktiviti tak ada. Aktiviti tak ada? Apa tidak? Aktiviti tak ada? Mana tu? Perhatian. Perhatian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Ilham sebagai Facilitator untuk Camp Berseri Solat yang dianjurkan di Masjid Ibn Abbas. Hari ini saya membawa seorang peserta, iaitu peserta seterusnya iaitu tadi, iaitu apa? Nama saya Muhammad Ahmad Faiz bin Aswadi. Saya dari Kelantan. Boleh saya tahu umur berapa? Nama saya 14 tahun. 14 tahun. Nak tanya lah, apa perasaan anda apabila join Camp Berseri Solat selama 2 hari? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada fasilitasi yang untuk seluruh jaga anak-anak adik-adik dalam menjayakan program ini. Perasaan saya masa saya join camp ni, saya sangat gembira lah sebab dapat berjumpa dengan abang-abang Fesi yang sangat spontan lah. Jadi, okay. Lepas tu yang kedua yang saya happy gembira masuk camp ni, dia mempunyai banyak ilmu yang boleh kita nak kaji semula yang kita belajar sebelum ini. Itu nak tanya, berapa awak dapat sepanjang program ini berlangsung? Saya dapat sepanjang program ni berlangsung ialah saya boleh ilmu yang sangat banyak. Lepas tu dengan kawan-kawan lah, kawan-kawan banyak, boleh kenal sangat baru, ilmu macam-macam ilmu lah. Tanpa masuk camp ni ada yang saya terpensung sikit tentang pelajaran tentang solat, tentang wudu, macam-macam lah tentang pelajaran. Saya boleh. Macam nak tanya lain, apa hak menarik sepanjang awak join Camp Berseri Solat ni bersama konsultan? Yang menarik masa saya join group camp ni ialah masa hari yang pertama tu memang sangat menarik lah. Sebab macam-macam ilmu yang boleh, walaupun duduk saja, tapi ilmu tu mahal sebenarnya. Dia bayar 20 pun tapi mahal ilmu tu.
Yang kedua, yang menariknya hari yang kedua tu ada game Explorers, boleh kenal masaing, tak kenal lagi. Lepas tu boleh macam-macam ilmu. Lepas tu saya pun macam tak terfikir juga macam ada idea macam ni Explorers tu. Dia boleh meningkatkan ilmu kita sebab ada sebelum ni masa hari yang satu tu ramai tak ada ilmu. Atau hari yang kedua ni sebab ada Explorers banyak berilmu yang mari jam mari. Lebih kurang main sambil belajar lah. Main sambil belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, sama peserta seterusnya. Okay, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Nur Wahid.